Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Penganugerahan Watikah Pelantikan Pengawas 2026. Hari ini, kita raikan murid-murid yang dilantik sebagai pengawas sekolah, pengawas pusat sumber pembimbing rakan sebaya dan pengawas SPBT. Semoga semua yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjadi contoh kepada rakan-rakan. Majlis diteruskan lagi dengan acara seterusnya. Bersama saya, Guru Penyelaras Majlis Penyerahan Watikah Pengawas, Cikgu Ridwan. Apa harapan Cikgu terhadap pengawas-pengawas yang dilantik hari ini? Terima kasih. Alhamdulillah hari ini 10 hari bulan Februari 2026 selesai Majlis Watikah Pelantikan Pemimpin Murid, Pengawas, Pengawas Sumber, PRS dan buku teks. Harapan saya selaku penyeras dan guru kaunseling YSK Sungai Aceh berharapkan agar semua murid-murid yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik, memberi kerjasama dan memberikan tunjuk ajar ataupun memberikan satu bentuk pertolongan kepada semua lah. Jika sekolah memerlukan, mereka lah akan memberikan kerjasama dengan baik lah. Harap mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih baik lah pada tahun ini, insyaAllah. Terima kasih. Sekarang saya bersama Muhammad Ada Daniel, Ketua Pengawas Sekolah SK Sungai Aceh. Saudara, apa perasaan kamu apabila dilantik sebagai pengawas sekolah? Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada pihak pentadbiran dan guru-guru kerana telah melantik saya sebagai ketua pengawas tahun ini. Bagi perasaan saya berasa amanah ini sangat berat untuk saya pikul, tapi saya akan menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Itu sahaja. Sekarang saya bersama Muhammad Iman, Ketua Pengawas Pusat Sumber SK Sungai Aceh. Saudara, apa perasaan kamu apabila dilantik sebagai pengawas pusat sumber? Saya bersyukur kepada Allah kerana dilantik menjadi Ketua Pengawas PSS SK Sungai Aceh pada tahun ini. Terima kasih kepada semua guru Sungai Aceh kerana memberi kepercayaan dan menaruh harapan kepada saya. Sekarang saya bersama Muawizat, Ketua Pembimbing Rakan Sebaya SK Sungai Aceh. Saudara, apa perasaan kamu apabila dilantik sebagai pembimbing rakan sebaya? Saya rasa amat bersyukur kerana saya telah dilantik sebagai Ketua PRS dan saya berazam untuk lebih bertugas dengan lebih baik. Bersama saya, Saudari Kairin, Ketua Pengawas SPBT. Apakah perasaan anda menjadi Ketua Pengawas SPBT? Saya rasa happy sebab boleh jadi Ketua Pengawas SPBT. Apakah moto pengawas SPBT? Buku dihargai, ilmu diberkati.